Hey guys, welcome back to my channel. Excited! Welcome back to my channel. So, aku nak tunjuk tempat office setelah dikemas untuk pindah, tapi pindah barang bukan pindah kita. This is how it looks like. Inilah rupanya office bila nak tutup. Nampak staff mengamuk sampai terbalik meja weh. Teruk. Kita orang sekarang makan kat sini. Ni sekarang meja makan kita orang. Okay, makan sini. Makan ni. Ada oven, lepas tu segala kopi semua situ. Kowe pun kena potong weh. Teruk weh. Kowe kena potong, minum dari sini je, spritzer. Dalam kena tutup pun masih orang kata bougie. So inilah layout dia. Semua dah kemas, pack semua satu set. Semua ni. Weh, sedih weh. Ni pun nanti nak hantar. Okay, ada kotak-kotak semua. Ya, berkotak kita. Okay, this is how it looks like. Buka kipas sebab panas. Okay. Ni tempat ni actually meja tempat-tempat orang best. Okay, orang-orang best dekat office semua duduk sini. Tanpa diorang office sunyi. Okay. Manager, supervisor semua duduk sini. Yang tak berapa penting duduk sini. Ni tempat aku. Sebab tak berapa nak penting. Ni akulah punya meja. Weh, sedih weh. Ni table aku. Azrai. Table aku. Dah pack dah. Ni PC aku dulu aku pakai selama bertahun-tahun. Dah pack dah nak hantar. Okay, benda ni company bagi. Boleh simpan. Okay, so benda ni aku nak simpan. Okay, kita bubuh dalam bakul aku ni. Ni kotak aku. Ni aku punya office mate dan best friend masa aku first start sini. So dia dah dapat kerja bagus. So okay, mari kita merasa hari-hari last di tempat kerja. Dah tak kerja dah, tapi saja suka datang sini melepak-lepak sebab boleh masuk lagi kan. Okay, betul rambut sikit. Rambut pun serabut. Kena berhenti kerja, rambut pun ikut serabut sama. Apa hal buat aku macam ni? Okay, mari lihat view. Selamat pagi pantai dalam. Ya, mana pantai bang tak tahulah. Jam je. Yalah, biasalah KL kan. Okay, so inilah rupa-rupa bila dah tak bekerja, dah menganggur. Ini rupa orang menganggur. Orang menganggur rupa dia gini. Gini rupa orang menganggurnya. Mu nampak rambut serabat, baju t-shirt je. Gini lagi tu. Oh, gapo nampak sados macam ni. Okay, ni toilet. Ni cermin lagi satu. Yo, what's up? Okay, ni bilik management semua duduk di dalam ni. Tak boleh tunjuk sebab ada privacy. Ni semua barang-barang sampah sarap. Tu dia abang apa, banyak barang nak kemas. Tu dia. Pokok pun nak hantar sekali. Depa nak pokok. Mengarut depa ni.
Meja kosong. Meja kosong. Tak biasa. Tengoklah meja aku. Tak ada apa dah. Tak ada PC semua kat dalam tu. Hey guys. So dah habis packing. Okay. Dah habis packing dah. Masih ada lagi benda-benda lagi tak habis kemas lagi. Ni semua ni. Allah ya Allah. Apa ni? Macam nak kemas. Tapi dah habis packing. Ni je lah yang paling penting. PC ni semua. Ni semua ni. Sibuk diorang nak suruh hantar pergi luar sana. Menyusahkan hidup. Okay, ni semua nak pergi hantar shipping. So, beda lah. Kau boleh lari. Tengok weh, kosong. Kosong weh. Kosong. Habis semua. Gone. It's gone. Okay, so dah habis packing semua. Nanti mungkin ada part 2. Tengoklah kemas-kemas apa pula kat sini. Tapi so far itulah. Ini je lah. This is all that left. The memories. Yes, one last look.